Dah rasa macam dalam John Wick ke, lawan bilik cermin tu. Jadi hari ni kita kat Lalaport. Kita pergi masuk Immersify. Immersify ni dia Malaysia's first 30,000 square foot permanent purpose built immersive art gallery. Touch here to purchase. Oh, kalau ada my card boleh RM60, RM35. Okay, jadi ni dia punya brochure. Ada harga, ada location, map dalam ni zone 1, zone 2, zone 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jom masuk. Entrance gelap. So kita pergi zone pertama, Glowing Garden. Glowing Garden. Okay. Oh, lawa. Oh. Perasaannya. Kita masuk zone 2. Waterfall. Ni zone 2. Ada gajah lagi lah. Wow. Dari sebelah zone 2, ni zone 3, Moonlight Memories. Okay, jadi masuk zone 3. Sekarang nak pergi zone 4 pula, Starlight Garden. Okay, ni zone 4. Sebenarnya kecil je bilik dia, tapi sebab cermin tu buat nampak besar. Dah rasa macam dalam John Wick ke apa kan, lawan bilik cermin tu. Sekarang kita nak pergi ke zone 5. Mana mama ni? Okay, jom zone 5. Jadi kita nak pergi ke zone 5 jap. Turning moment. Wow. Oh, saya rasa macam kita ke tengah gerak oh. Ke-6, zone 6, Illusion Road. Ini Illusion Road, please. Ini dalam dia. The triangle shape, mirrors. Sampai lantai pun. Macam ni view dah lagi dalam. Dia agak memeningkan lah. Kita pergi Neon Jungle ni, zone 7. Harimau. Ada orang hutan, harimau, Neon Jungle kan. Oh. Okay, ni Canvas Oceania. Ni nanti abang dah colour, abang project kat benda ni. Dia akan keluar kat situ. Oh, ni semua yang orang design, orang warna kan? Dia ada banyak design, lepas tu ada crayon. Okay. Ambil fish mana-mana entah. Ada fish lain mesti. Lepas tu tulis je. Lepas tu warnakan je apa-apa. Dah siap dah crayon kan ni. Okay, nak scan ni macam mana? Tekan biru tu. Tekan biru, okay. Tu kalung buat tu, mama tu. Ni kalung buat. Kena warna terang baru nampak. Warna biru je, tak boleh lah. Habis tengok lobster, ikan Kak Long buat, ikan Ira buat. Kita pergi zone 9, Prism Shine. Tengok Prism Shine ni macam mana. Oh, macam ni je bilik dia. Sekarang lampu dengan
dia punya bekas lampu tu untuk buat shadow ni. And ni zone 10 Surreal World. Kita masuk zone 10 jap. Atlantis pula. Dah habis. Kita nak pergi ke zone 11 pula. Okay, so zone 11 ni art gallery. Okay, ni dia. Dia inspired by their artwork lah. Dia siap tunjuk artwork yang inspired benda ni. Ni pula Amali Zukul Candle. Itu pasal orang miskin makan humble meal. Wah, wow, apple tu jatuh. The bedroom. Van Gogh banyak buat selfie lah. Kat ni nampak yang paling lawa macam Vincent Van Gogh punya art lah. Lepas tu ada macam gift shop dia. Menarik. Promote batik.